Assalamualaikum. Hari ni VTT Kak Nur mengenai ular. Tu panggilnya orang Terengganu. Orang Kelantan panggil ular. Ni ular sawah tikus warna kuning. Ni kita jumpa di Zoo Terengganu. Kalau tak silap asalnya daripada Indonesia. Masa dia beli tu ular ni kecil lagi. Jadi buat kelik ke Malaysia ni, khususnya Terengganu, mogok bagai hidup ni dia kuah besar. Lo ni kata penjaga tu berat dia dalam 8 kg. Rasanya tak payah mana pego dia ni. Tapi Kak Nur kalau orang free bukan Nur tak si pego. Geli. Tengok tu dia gosok main-main je. Kak Anu nak tak sikit pun takut. Gosok bukan sebarang gosok deh. Tangan tu kena bersih daripada bau-bau darah. Bau-bau binatang lain lah seperti tikus. Dia ular ni kalau bau hak lagu tu dia akan nyambar tangan kita sebab dia ingat tu bau-bau makan duduk dia. Di Zoo Terengganu ni dia bagi makan arnab. Dia bukan makan hari-hari weh. Dia makan sebulan sekali. Tok tempoh sebulan tu santak pedia ialah 2 ekor arnab. Hak sedar-sedar lah kalau hak besar bakal cukup dengan seekor. Orang kata kenyai macam ular sawah. Bila dia dah kenyai dia duduk nyadar gitu je lah meleka gitu je. Maksudnya dia tak pergi cari makan dah lah. Sebabnya bagian ni dia panjang. Nak siapa daripada kepala ke ekor tu makan sebulan. Tu ibarat dia Masya lah. Allah, subhanallah kejadian tu hari. Tapi semua makhluk yang Allah cipta ni ada guna dia. Ada manfaat dia. Cuma kita je tak begitu arif. Pelbagai rupa, pelbagai bentuk, pelbagai warna, pelbagai spesies, macam-macam. Maha kayanya Allah, maha penciptanya Allah. Tu ular dah dahaga. Jom kita tengok lagu mana dia minum air. Minum tu. Lagu tu minum tu. Minum. Harga tu. Dia suka bendang, dia tinggal air. Mandi lah. Sebab dia ni panas. Senang dong. Memang dia nyala kan. Dia air. Memang dia dah air. Dua lama dah air. Lagu tu lah cara dia minum air. Oi, berkilat molek kulit dia di. Tak habis-habis lagi dia minum air. Tak apa, bagi dia peluang. Dah agak sangat nampaknya di. Agak-agak habis dok semaku. Ngalik di kita duk nengok muka benda hak payah nak ju. Jadi kalau set-set kita hak nak tengok guys, selekelah pergi ke Zoo Terengganu. Selain daripada ular ni banyak lagi binatang-binatang lain. Macam-macam jenis burung, kangaru, unta, macam-macam lagi. Setakat ni dulu cerita Kak Nur dah. InsyaAllah lain kali kita jumpa lagi. Jangan lupa berzikir, ngaji Quran dan berselawat. Assalamualaikum.